pada malam 15 Julai 2025 lebih kurang 10 malam, saksi ini memberitahu ada pelajar junior di biliknya memberitahu tentang kehilangan kad ATM dan wang tunai berjumlah RM300. Dan pelajar junior yang memberitahu saksi ini, pelajar itu mengesyaki Zara yang mencuri barang pelajar junior tersebut. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Saksi ini mengesahkan pada malam tu Zara disoal siasat 3 kes pencurian. 1, dompet. 2, kad ATM dan wang tunai. Dan 1 lagi, pin bendera kepunyaan saksi. Seperti kita tahu, ada spot check yang dibuat di dom Zara, dan apabila spot check tersebut dibuat, ada pin bendera dijumpai di beg Zara. Cuma saksi ini ada memberitahu mahkamah dia tidak dapat memastikan pin tersebut sememangnya dijumpai di beg Zara. Dia pun tidak dapat memastikan perkara tersebut. Okay. Saksi ini berkata spot check ni bukannya perkara biasa. Dia menyaksikan spot check tersebut tapi tidak memantau spot check tersebutlah pada malam tu. Dan selepas menjumpai bendera dan mendapatkan pin bendera tu, saksi membawa pin bendera tu ke dom lain. Dan masa di dom lain, seperti yang kita tahu, beberapa orang pelajar menyoal siasat Zara. 5 ke 6 orang yang menyoal Zara mengenai kes kecurian. Dan Zara tidak mengaku tentang kes kecurian. Saksi ni mengakui dia memang marah pada ketika itu dan menjerit, bodoh, sial. Dan selepas apabila Zara tidak mengaku, saksi ini dan yang lain-lain pun keluar daripada dom itu. Dan saksi juga ada memberitahu mereka sebenarnya bergilir-gilir bertanya kepada Zara mengenai kes kecurian. Dan saksi itu juga sekali lagi, apabila Zara tidak mengaku, sekali lagi saksi ini menjerit, marah dan berkata, bodoh, sial. Dan selepas itu saksi juga berkata saksi ini melihat Zara baring di lantai di dom Zara sendiri, tapi dia tidak mendengar apa-apa daripada Zara, menangis ke, dia tidak ada dengar. Cuma dia diberitahu oleh ahli dompet dia yang Zara menangis, cuma dia tidak dengarlah. Dan saksi juga ada mengatakan pada jam lebih kurang 12.30 dia terlihat Zara berjalan keluar daripada dom dia menuju ke tandas. Dan saksi ada diberitahu oleh junior lain, yang junior dan beberapa orang kawannya melihat Zara di dalam tandas sedang menangis. Dan semasa saksi ini on the way ke dom lain, dia sempat menjenguk ke tandas Aras 3, tapi dia tidak dapat melihat ataupun nampak Zara di dalam tandas tersebutlah. Dan saksi ini pada subuh lebih kurang jam 4 pagi, saksi ini dikejutkan oleh rakan dia, dan dia mengesahkan pada subuh tersebut keadaan Aras 3 asrama kecoh. Itu sahaja daripada saksi ini. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.